bawa dapur sekali. Boleh. Tengok, Nampak? boleh jadi penghibur malam-malam tau. Dancer ni. Contoh kau main korang baring atas katil, dia nak naik atas katil dia. Cabah. Cabah. Ni mak apa lagi yang kau rasa? Ya. Something. So kau nak mochi tu. Jangan mochi. Nampak? Cik tak sabar nak makan dia. Tak sabar nak rasa. Dia hantar dulu. Yang mana nak borak ni? Kisah ni. Cuci sekali tau. Okay, now we going to... cepatlah. Sorry, I'm so sorry. Sumpah takut gila. Meja ni macam akan hancur kot lagi 5 retakan. 5 hentakan. Kita nak makan mochi. So kat sini kita ada 3 periset. Must be something. Kita ada 3 periset. Biscoff, matcha strawberry dengan tak ada respon apa. Something. Satu lagi apa? Coklat. Coklat strawberry. Kita coklat saja. Nanti kita reveal. Tom Holland had to wear a thong while filming Spider-Man Homecoming. Yelah, tong lah nak cover shape tu. Handsome lah Junior ni. Kemana? Kamera tengoklah. Tak ada ni pun, tak ada klaim apa pun. Saya nak diskon. This one, last time I went there, ada pun jual ni. So mine is Biscoff. Mine is matcha strawberry. Mochi. Dia kata hot year ni hot year chocolate strawberry. Weh, kenapa melekat? Tak buka-buka dah. Alamak. Chocolate crispy, sorry. Kita creep ke tu? Bismillah. You know what? Strawberry matcha taste like onde-onde. Dia macam creep. Tapi guna kulit mochi. Macam tu je lah. Tak suka dia cream sebenarnya. Korang nak share-share ke terus nak terus? Macam Share ID. Chinese gitu. Tak boleh lah. Okay lah. Tapi tak repeat tu lah. I mean mochi dalam dia bukannya cream. Kan supposed to be kan? Ha. Next. Wah, dia kalau buat dessert makan 15 kotak pun tak apa. Tengok tadi tak sumpah tadi hijau tu. Aku tahu dia hijau tapi macam tak nampak macam Tak macam nampak hijau pun. kalau orang buat ciu kan hijau ni hijau gila kan. Dah tak pasal-pasal bergaduh abang. Ha, kan ada 3. Panjang bukit. Kira? Okay, ada triple chocolate, s'mores, More. S'mores. s'mores, Red velvet. Dam. velvet cheesecake, Ya ke? Saya Joy. Wendy. Airy. Wow. Ada orang cara salib. Ada cara saya zoo. Apa tadi tu? Go. Tak ada kamu. Kemarin ada trauma tau. Dengan sapu. So actually kalau semua ni Betul coklat. 3 lah. Okay. Actually potong pun tak apa. Tak apa, 3 je. Susah. 3 susah. Tak maksudnya setiap satu tu ambil extra lah. Faham tak? Ha? Macam ni. Potong dalam 4. Empat je lah. So macam mana cak Instagram tak? So dia actually ada chocolate chip. Cuma dia letak marshmallow tengah. Yes. Itulah small. Cheers! Woo! Apung. I mean, Macam mana kau tarik bantat?
Ada yang tak masak. Cookie dough. Macam gitu. Seolah-olah macam kunyah cookie dough je. Dia masih boleh makan. Tak cakap pun boleh. Dia dah masak. Dia masak dah. Cookie dough tu boleh makan macam tu je. Rasa dia guys, biasa je ya. Baju siap. Alah. Kamu dia keras ke aku potong lambat? Ya. This one is triple chocolate chip. Dia pasal Triple chocolate. Ada sea salt kat atas dia. Actually salt. Kita ada buah lagi nak makan. 5 lah. Oh, tadi kita Pun dah sama. Okay, sorry. Tengah dia. So basically tengah dia Dia semua macam sama. mungkin dia nak style apa chewy cakey sikit. So dia partially lah. Dia macam ni. Luar crunchy, dalam chewy. Dia punya tekstur macam pernah makan Subway punya cookies tak? Macam Subway. Agak tu. Dia ada rasa bitterness tu sebab dia Tak coklat. koko. Oh, kenapa aku rasa macam ada mint? Ada mi. I love any cookies yang ada sea salt. Esok macam kena buat 8 km. I'm okay with mint. Tak je. Expect rasa mint tu. Sebab macam dah prepare rasa triple chocolate. Tiba-tiba ada mint. Kita rasa macam rasa chocolatey gila. Yang ada hujung-hujung pahit tiba mint. Roti sangat. Kata triple chocolate chip. Tapi dia punya coklat tu tak rasa chocolatey pun. Dia just rasa tak triple. Tak ada triple tu. Dia coklat tapi tak rasa macam triple. Tiba-tiba ada mint. Tak tahulah salah kita orang ke rasa mint, tapi dah 2 orang cakap ada mint. I rasa mint. Rasa sejuk tu, rasa mint tu. Dia pakai Pudina. Marco mint kot. Dia tak pegaga. Pudina, salah. Kena datang pula pegaga rasa sejuk gitu. Oh, tak, sebab aku fikir mint tu pegaga. Pegaga apa? English. Lupalah, dah satu bodoh sikit tengok pegaga tu apa. Selalu ingat. Wow. Wah, ini menarik. Saya nak yang paling berlemak sekali. Yang ni sangat menarik. Boleh ke? Red velvet, tengah dia ada cheesecake. Dia ada cheese. Ada cheese. That's right. Ini sedap. Cheers. Duduk bismillah. Cheers. Kita Islam. Okay. Stop bleeding. Desi. Isi. Desi Kanjung. Ini sedap. Ini sedap. Yang ini sedap. Sangat amazed dengan rasa dia. No wonder dia RM12. Oh my god. Kau tengok. Layan dia. Sebab I'm expecting dalam dia ada white chocolate cair. Rupanya dia bagi cheese betul. Tapi ni kan red velvet cheesecake. Nama yes. dia memang Red Velvet Cheesecake. Oh ya ke? Red velvet cheesecake. Nama dia. So no wonder lah memang betul-betul cheese. Memang cheese dalam dia. Dalam dia. Cream cheese. Paling suka 1, 2, 3. Paling kurang sekali 1, 2, 3. Pada aku yang suka coklat, kau dah ada mochi coklat ni coklat. Ya ke? Oh, tak sebab aku suka kalau triple chocolate kan kau tahu cookie crumbs kan. Cookie crumbs punya triple chocolate sedap. Something missing. Very disappointed. Disappointed. Dengan coklat. Dia suka pontet. Macam mana orang boleh swap pagi lepas tu pergi kerja? Tak larat weh. Betul-betul cukup rest. Pasal dia kena jadikan tu sebagai satu habit. Taklah kau tidur pukul 3 nak besok pukul 7. I mean, Ini pukul 3 pun bagi TikTok. kau pernah pukul 4 pagi tau bagi TikTok. Walaupun malam tu baru jumpa. Ya. Pada sekali tu dia dah hantar Halib dah. Dia balik rumah dah. Aku macam biasa lah, tak nak tidur lagi. Suka-suka Pak masuk. Pak berapa entah. Ariana Grande. Cynthia. Ada cakap kau kan? Aku tengok muka kau pun aku dah tahu. Penuh subtitle Amirul Ikhwan. Babi. Kau jangan cakap bahasa dengan aku. Aku boleh baca muka orang muka orang penuh subtitle. I can read that out loud. Fuck you. Kelakar dia ikut kata Amirul Ikhwan tu. Kenapa? Tak sebab terpampang sangat subtitle tu ke kawan aku. Kau nak cakap dengan malu tapi kau dah senyum-senyum. Mata kau anak mata
dah menatap muka aku, memang aku makikan je lah. Nak cakap-cakap je. Tak kisah. Tak. Habiskan. Weh, happy je, nampak tak? Nampak tak? Kalau cookies DZ 2 talam pun apa. Tengok betapa manis dia Marul. Never. Ni kan yang try dulu tu. Yang try kamera. Kang yang ada nak buat tu. Halo? Wow. Tengok iklan kamera. Tengok dah.